tamu Malaysia belanja kat Pasar Penayung ha? Alhamdulillah. Biarpun bencana mengenai Aceh, kita berdoa supaya berlalu 18 kabupaten daerah kota. Cuma yang berlaku hanya daerah Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Teming, Langsa, Pidijaya. Yang tak berlaku itu bencana, iaitu Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ke Aceh ni boleh bercuti bulan 12 ni, boleh datanglah ke Aceh. Jika nak mau berdema silakan. Ini bos Adabi dari Johor. Ni keturunan Aceh dia ni, suka dia, lagi senang dia belanja ke Aceh ni. Ni ramai, ada 14 orang WNA warga negara asing asal Johor Bahru kat Malaysia datang ke Aceh. Jadi jomlah ke Aceh ni. Jangan risau, jangan takut. Lagi senang ke Aceh bulan 12 ni, lagi cuti ya, silakan je. Ni ramai ya ni orang-orang Malaysia ni datang ke Aceh ni ya. Boleh sila ya. Yang kena musibah tu cuma daerah pesisir timur Aceh ya. Jadi jika nak ke Bandar Aceh, Aceh Besar, Sabang, lagi best, lagi aman lah, insya-Allah ya. Jika nak melancong silakan, enggak apa-apa ya. Ya, ni ramai ni. Ni ya, silakan. Ni dia lagi pusing-pusing kat Pasar Aceh ni. Tu ada bas Aceh ya. Ada bas, ni berlokasi di Penayung ya. Okey guys.